Baik. Ihsan tadi kan, ihsan tu adalah integriti. Sikit sebanyak ihsan itu ada dalam ada integriti tu. Apa maksud ihsan kan? Manusia yang ada ihsan, manusia yang ada integriti, sebenarnya dia ada ihsan. Dia nak buat satu benda yang melanggar peraturan, tapi dia yakin Allah Ta'ala melihat, Maha melihat perbuatan dia. Dia tak buat. Itu integriti tu. Apa salahnya? Kan dia selalu, itu nafsu dia yang mengajar tu. Akal dia kata jangan buat, melanggar peraturan. Nafsu dia kata alah, apa salahnya? Kan dia selalu. Hati dia kata pula. Kalau hati kita ni kita suburkan dengan zikrullah, kita suburkan dengan Al-Quran, kita subur dengan ibadah, hati kita akan berkata jangan dia, jangan. Sekali aku cekik kau. Itu cerita bujang lapuk kan? Aziz dengan Sudin nak makan roti ketayap tu. Wah kaya tunggu Ramli mana tak sampai-sampai. Rupanya Ramli dah kena berdal dengan Sarip dulu saksikan berusun dekat bawah. Kan Sudin marah, Aziz marah kan? Jangan dia, jangan. Apa makna tu? Itu Ramli mengajar soal ihsan, integriti. Jangan. Tunggu kawan, jangan. Alah, kalau makan sikit pun mana? Kau nak perasan? Jangan. Dah janji kan kalau ada 3 orang kita makan sama ke tak? Jangan dia, jangan. Aku dah lapar ni, tak faham, tak tahu kenapa lapar tak makan dia daripada pagi. Dia pegangnya kena tepuk kan. Jangan dia, jangan. Kalau aku cekik kau kan. Apa makna? Maknanya itulah dia makna integriti. Maknanya hati, nafsu kata maafkan dia, makan sikit tak apa, mana nak tahu. Ramli tak tahu pun. Yelah, Ramli tak tahu, tapi Tuhan Ramli Maha mengetahui. Nampak? Macam juga kisah Sayyidina Umar dengan gembala kambing. Ini ada satu kisah. Satu kisah ada juga kisah ni. Kisah Umar dan si penjual susu. Tapi ada satu kisah lain yang biasa kita dengar. Kisah Sayyidina Umar dengan gembala kambing. Sayyidina Umar berjalan, nampak seorang budak gembala kambing, namanya Syawal. Apa nak Syawal Ustaz? Umar pun dah kena Syawal. Syawal tu cerita bapa Al-Bab ya? Mana dah tahu betul nama dia Syawal. Masa tu dia kecil lagi. Memang kerja dia kalau kambing daripada kecil. Seorang nampak budak ni, tanya, ni kambing siapa? Ni kambing tuan saya. Saya yang jaga, yang bela, yang gembala. Kalau kamu bagi saya seekor, macam aku bagi. Tak boleh tuan, ini ini kambing-kambing tuan saya tak boleh tak boleh khianat pada amanah tuan saya, tak boleh. Saya nak meracun lagi. Tadilah, mana nampak. Kita kena sekali sini kita je, kita dua orang. Kalau kamu nak, saya bagi duit pada kamu. Kamu bagi berapa ekor yang saya nak, saya bagi duit. Nanti kalau tuan ibu tanya mana pergi, kamu cakaplah. Kami tu hilang ke apa, tak tahulah. Saya tanya tu, kami hilang. Tak tahu aku marah. Tak siapa yang nampak. Budak tu jawablah, memang tak siapa yang nampak kita, tapi Tuhan dan Tuhan saya melihat. Nampak? Itu dia. Seorang Muslim yang ada ihsan dan integriti. Ihsan. Dia tak nak mengkhianati amanah yang diberi kepada yang diberi oleh majikan dia kepada dia. Macam kita lah. Akak-akak memberi saya amanah untuk menyampaikan ilmu. Jangan cerita merapik daripada mula baik-baik. Sikit-sikit tak apa, nak bagi faham. Ini daripada mula cerita merapik, cerita kahwin dua lah, gosip lah, apalah ini, daripada mula itu cerita. Akak pun sampai Ustaz Bini mengajar ke cerita gosip. Itu dah kira mengkhianati amanah tu. Ada juga sahabat-sahabat kita macam tu, yang mengajar, yang berkuliah di masjid surau. Sikit dia mula-mula tu, lepas tu dah cerita macam-macam. Cerita ni lah, apalah. Benda ni orang datang ke masjid, ke surau nak mengaji ilmu agama, bukan nak dengar
gosip-gosip ataupun tomah-tomahan ataupun sindiran perlian, makian, cacian dan sebagainya. Orang tak nak dengar benda tu, betul tak? Orang nak dengar kita menyampaikan ilmu. Tapi sedikit-sedikit sikit apa? Itu tadi sedikit-sedikit sikit apa? Padahal sebagai nak mencantikkan lagi persembahan. Wallahu a'lam. Baik, ihsan boleh diumpamakan dalam kehidupan ini sebagai seorang yang bergerak kerja harian dan merasakan seolah-olah ada saja pihak yang mengintai dia untuk melihat sama dia bekerja. Allah SWT menerangkan tentang dengan meluas dan ciri-ciri ihsan yang mereka bersifat demikian. Artinya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Surah Al-Azim. Mafhum, jadi kamu buat kebaikan, yang dimanfaat kebaikan yang dilakukan kembali kepada diri kamu juga, dan jika kamu buat kejahatan maka ini kesannya kembali juga kepada kamu. Surah Al-Isra ayat 7. Dengan ini jelaslah dengan ihsan adalah tinggi sisi Islam dan usaha melengkapkan ciri-ciri keimanan dan keislaman individu dan masyarakat Islam seluruhnya. Jadi itu dia tuan-tuan. Apa-apa sekalian, itu dah kakak saya. Ihsan tu maknanya bila kita buat suatu ibadah, satu apa-apa benda dalam kehidupan, ya, ada dalam diri kita keyakinan bahawa Allah Ta'ala maha melihat. Itu ihsan. Dan kita melakukan apa-apa saja kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Wallahu a'lam. Melakukan kebaikan dan menjaga amar ma'ruf dan menjauhi kejahatan yang dia nahi munkar berkait rapat dengan nilai akhlak atau budi pekerti seorang individu muslim. Jadi sebenarnya bila kita lihat amar ma'ruf dan munkar, ini berkaitan dengan akhlak sebenarnya. Orang yang mengajak orang buat kebaikan, akhlak dia bagaimana? Orang yang mengajak manusia melakukan kemungkaran, akhlak dia macam mana? Kita boleh tengok. Orang yang mengajak kita buat kebaikan, bagaimana sasiah dia? Bagaimana kepribadian dia? Dia ajak buat benda elok-elok, nampak pakaian dia pun baik, tutur kata dia pun baik, akhlak dia pun baik, masih pun baik. Tapi cuba kalau tengok orang yang mengajak buat kejahatan, lain cara dia. Apa pakai kepiah ni? Kita nak pergi karaoke pakai kepiah. Malu aku kan, malu kawan. Ayah pakai kepiah ni, pakai cap tak apa. Kepiah jangan. Kita masuk karaoke. Nampak? Itu dia mengajak benda, buat benda maksiat lah. Jadi akhlak dia macam mana? Kan? Kita tengok akhlak dia boleh tahu. Cuma kalau dia mengajak, baiklah kita malam ni ada kuliah, kita hadis Maulana Abdul Qadir Husain Al-Yusufi di Ipoh, baiklah pergi. Apa isyak? Kan? Saya gambar Muslim, nampak akhlak dia macam mana? Sebagai seorang Muslim. Baik. Jadi itu dia, ya. Kisah-kisah yang dimakan oleh pengarang kitab ni, Umar dan si penyusup. Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahan beliau sering membuat rondaan pada waktu malam untuk meninjau keadaan kehidupan rakyatnya. Pada satu ketika beliau sampai ke sebuah rumah. Di situ ibu dan anak perempuannya yang sedang bergaduh tentang susu yang dijual sama dengan dicampur air ataupun tidak. Seandainya orang lain tidak nampak, maka ia yakin Allah SWT memerhati gerakkan dan diringkaskan cerita anak tadi berkata, walaupun Sayyidina Umar tidak nampak perbuatan mereka, namun Tuhan dan Sayyidina Umar nampak apa yang mereka ingin mereka lakukan. Kasrat untuk mereka menipu, dilupakan begitu saja. Macam kita berniaga, cakap macam ni, benda ni elok ke tak elok? Elok, ni fresh, baru goreng tadi. Memang baru goreng, dia cakap betul, tapi dia tak cerita kata benda tu recycle. Benda sebelah tak habis dia goreng balik, kita semula. Dia tu dia cerita kata goreng, baru lepas goreng, fresh lagi. Tengok memang betul menyala-nyala kan. Roti tu roti apa? Roti john tu kena bakar kan. Tapi sebenarnya dia kita semula. Benda tak habis, dia simpan dalam peti ais. Besok dia jual balik, dia plak macam bau. Lepas tu dibungkus. Macam bau-bau ni, ada orang jual pizza tepi jalan ni. Agaknya kedai-kedai pizza tak banyak orang masuk, jadi sales kurang. Dia jual tepi jalan. Satu papan pizza tu RM5. Saya tak pernah jumpa.
Saya tak pernah singgah. Kalau saya tanya ni macam ni visa ni baru ke tak? Baru keluar pukul ni keluar. Dan kamu datang sini dah pukul 2 petang tadi. Ni dah pukul 5. Oh kalau ubun pun kata, ubun ni mana, kat mana ubunnya? Tunjuk tu. Kamu masak kat situ ke? Tak. Sebenarnya ubun tu untuk kamu memanaskan saja. Cakaplah terang. Tak ada masalah, awak akan beli. Sebenarnya berlaku duduk dan penjagaan itu lebih baik. Cakap terang, cakap luas je, cakap orang kampung je. Luas je. Salah, kena marah, bawa kau sudah cuit. Aku cakap betul. Adakah bila kadang-kadang ada kawan kita dulu sikit, bila berjaga tak kerti tak tipu kan, dia cakap terang. Kawan sebelah cuit tu. Tu nak mengajar menipu tu. Jadi kita kalau ada di antara kita yang berniaga, jangan menipu dalam berniaga. Lama-lama orang tahu. Lagi-lagi kalau orang yang beli makanan tu akhirnya kena keracunan makanan. Jadi masalah. Lama-lama orang tahu, orang tak pergi beli, orang tak beli dah. Walaupun kita jual murah lah, jual RM5 lah pizza tu, satu keping pun, orang takkan beli. Sebab orang tahu dah kalau beli mesti sakit. Baik. Jadi sebagai akhirnya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqah azim. Apabila hendaklah terdapat antara kamu satu golongan yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Bagi itulah orang yang berjaya di berbahagia. Dalam umat Islam perlu ada badan-badan dakwah, mengajak masyarakat melakukan kebaikan, mencegah daripada keburukan. Sebab itulah dalam polis diwujudkan Jabatan Pencegahan Jenayah. Sebabnya ia adalah salah satu bentuk amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Kita ajak masyarakat supaya tidak melakukan jenayah, dan kita juga mengajak masyarakat supaya mencegah sebarang perlakuan yang berbentuk jenayah. Itu amar munkar. Macam pada dakwah kan, buat program untuk remaja dan sebagainya, untuk mengelakkan mereka daripada terjebak dalam jenayah. Jenayah ni bukan saja jenayah yang kita tahu, kita lihat mencuri, merompak dan sebagainya berlaku tu. Jadi kita sampai ke situ dekat nombor surat 55 tajuk kita pada 17 September 2016 kita akan sambung pada akhlak, sifat mahmudah dan mazmum. 17 September 2016. Sama macam pada subuh lah. Sama 17